Pelajar selalu confused. Jawapan dia A, B ke C? Ini adalah form 4 bab 1 Before this, cikgu ada buat video. Saya ada bagi tahu. Yang depan ni, kalau dia negatif, muka graf tu muram. Sad face. Sebab sad face tu dia negatif, maka dia punya X kuasa 2 tu negatif. Tengok yang mana yang muram. A dengan C. Yang ni confirm lah salah. Untuk bab kuadratik, famous AX square plus BX plus C. Kena tengok tu. Korang nampak tak yang C tu apa? C tu ialah pintasan Y. What is it? Is the Y intercept. Maksud dia korang kena tengok dia punya paksi Y. Kat mana paksi Y? Paksi Y kat sini tau. Fx is paksi Y. So where did it pass through? Mana dia pintas? Tengok kat C ni dulu. Tengok C ni dulu. Mana dia pintas dekat Fx? Tengok dia punya graf. Dekat bawah kan? Kalau dekat bawah bermaksud apa? Dia punya jawapan tu negatif tau. Tapi kat sini dia kata positif. Of course yang ni pun dah salah. Maka jawapan dia A. Okay, kenapa A? Possibility dia sebab dia kata dekat pintasan Y, Y intercept, dekat positive 6. Maka ini kan positive number. So, most probably that will be your answer. Nak tahu lebih mendalam supaya tak confuse lagi. You look at this one. Apa itu 2 and 3? 2 and 3 tu ada nama dia. Nama dia ialah dipanggil roots ataupun kita panggil dia punca-punca untuk kita punya persamaan kuadratik. How to find your punca is the nilai-nilai X dia. You look at this. This is X, right? So dekat sini dia pintas dekat pintasan X kat sini tau. So ada roots dia tau. Dia pintas dekat paksi X. So roots dia adalah negatif 2 dengan 3. Jom guna Casio Classwiz Calculator. Tekan menu. Tekan ke bawah sehingga dapat A. Tekan A. Dekat log tu. Okay. Pilih nombor 2 untuk polinomial. Tekan 2. Kamu akan nampak degree. Degree tekan 2 kerana dia punya X tu kuasa 2. So tekan 2 untuk kuadratik. Sekarang nampak persamaan dia. Masukkan semua negatif 1 untuk X kuasa 2. Lepas tu 1 dengan positif 6. So masukkan semua information ke dalam kalkulator kamu. Kalau dah, kamu kena tekan equal. Itu je. Okay, nampak tak X tu 3? Itulah punca. That's the root. X tu ialah negatif 2. So ada 2 punca-punca. Sekarang tekan menu, tekan nombor 1 supaya dia kembali ke normal. Okay, nak beli kalkulator ni boleh tekan back kuning. Ada warna pink, biru dan hitam.